Testing 1 2 3. Testing 1 2 3. Okay, hi student-student asasi, matrikulasi dan STPM. Hari ni cikgu nak ajar kamu 5 soalan matriks. Okay, 5 soalan matriks. Okay, minta kamu semua stay dengan cikgu sampai habis. Okay, so sekarang ni untuk nota, dan cikgu akan bagi soalan latihan dekat dalam group channel Telegram. Okay, macam mana nak masuk channel Telegram cikgu? Kamu boleh tengok dekat description, cikgu ada letak link. Okay, kat situ cikgu ada letak nota, cikgu ada letak latihan beserta jawapan. Okay, kamu boleh download PDF dekat situ. So jangan lupa untuk join cikgu punya channel Telegram dan masuk dan join dengan menggunakan link dekat description. Okay. Okay, so untuk minggu ini cikgu akan start dengan video multiplication of matrix. So before this, cikgu ada buat video pasal operation of matrix, di mana cikgu bercerita pasal penambahan dan penolakan matrix. Okay. Untuk minggu ini kita akan fokus kepada pendaraban matrix. Okay, boleh tak macam tu? Okay. So untuk soalan pertama, dia bagi matrix A bersamaan dengan 1 3 negatif 2 2 negatif 2 3 1 4 0 negatif 3. Ini adalah untuk B. Okay. Okay, so first kali, sama juga macam operasi tambah dengan tolak, kamu kena tengok dimension. Cuma beza je, untuk multiplication of matrix, dia boleh berbeza dimension, tetapi dengar betul-betul apa yang cikgu cakap ni, kepala dan ekor, okay, kepala dan ekor mesti sama. Okay, faham tak? Cikgu terangkan macam mana, nak fahamkan apa yang cikgu nak terangkan. So kat sini kamu tengok dimension. Dimension dia ialah kat sini 1 2 1 2. Dekat video cikgu yang sebelum ni, cikgu ada terangkan macam mana kamu nak tentukan dimension of matrix. Okay, so dari situ kamu gunakan teknik bala dan kamu akan dapat kat sini dimension dia ialah 2 by 2. Tapi untuk dimension untuk matrix B, kamu tengok negatif 2 3 1 4 0 negatif 3. Kamu gunakan teknik bala, baris jari 1 2, laju dia ada 3. So 2 darab 3, 2 by 3. Inilah yang cikgu maksudkan, ekor dan kepala mesti sama. Ekor dia nombor 2, kepala dia nombor 2. So bila sama, at the end kamu akan dapat dimension 2 by 3. Faham tak? Sebab kat sini kita boleh potong. So kita akan dapat dimension 2 by 3. So kamu boleh bayangkan dalam kamu punya minda, which is kamu punya matrix ada kamu punya matrix ada 2 by 3. Macam tu saja. Kamu boleh bayangkan dalam kamu punya kepala, matrix yang terakhir kamu akan dapat nanti ialah 2 by 3. Okay. So dia minta A dan B. A darab dengan B. Okay, so untuk pendaraban matrix, A darab B tak sama dengan A dengan B sama dengan B darab A. Kejap, cikgu pun dah confused dah. Okay. Okay. So nanti kita nak tahu macam mana A darab B dengan A sama ke tak dia punya value. Okay. So sekarang ni, kenapa soalan yang bagi tahu perkataan if exists? Okay, perkataan if exists ni wujud kerana sekiranya tiba-tiba dekat sini
2/3. So kamu tak boleh dah darab. Okay. Sebab apa? Sini 3, sini 2. So tiada pendaraban yang boleh berlaku. Faham tak? Sebab tu kita kena tengok A dengan B dengan B dengan A ni exist ke tak. Okay. So untuk soalan A darab B, apa yang cikgu boleh cakap dekat kamu, copy sahaja soalan. Copy sahaja soalan ni. Copy. Lepas tu paste kat sini. Okay, lepas tu B pun sama. Tengok tukar colour biru lah. So kamu tahu ni jawapan jalan kerja. Okay. Kamu ambil pen colour lain. Kamu ambil je pen colour lain. Kamu buat baris dengan laju. Okay. So sini 1. Baris dia. Baris dia adalah 2. Sebab tu cikgu cakap penting untuk kamu tahu teknik bala. Sangat penting. So kalau kamu belum tengok video cikgu yang sebelum ni, kamu kena faham dulu apa itu teknik bala. Okay, B-A-L-A. So sekarang ni kita buat laju. Laju dia berapa? 1, 2, 3. Sekarang ni kamu tengok titik persilangan. Titik persilangan antara matriks tersebut. Okay, tengok dekat sini kita ada this titik. Okay, satu titik yang kat sini. Ni pun titik. So sekiranya ada 6 lah titik persilangan. So kamu fokus dekat satu titik dulu. Okay, cikgu akan start dengan titik ni. Dan kamu tengok nombor yang dekat sini. Dengan sini. Sebab apa? Kamu tengok -2 dengan 1 ni bersambung. So apa hubungan dia? Hubungan dia ialah sini dengan sini darab. Okay, boleh faham? Kemudian nombor apa yang ada dekat sini? 4, 3. So apa hubungan dia dengan ni? Darab. So bila kamu darab, tengah-tengah ni kamu kena tambah. Okay, kalau kamu faham, cuba komen sikit faham. Okay, sekarang ni kita buat slow-slow satu-satu. Okay, cikgu cakap kat kamu, cikgu ada 5 soalan untuk kita siapkan malam ni. So cikgu akan buat bersama-sama dengan kamu 5 soalan. Kita akan buat slow-slow supaya kamu tak pening. Supaya bila kamu keluar daripada video ni, kamu boleh menjawab soalan at least pendaraban. At least. Itu adalah janji cikgu pada kamu. Okay. So kita tengok. First, kita tengok titik. Lepas tu sini dengan sini function dia ialah darab. 1 darab -2. Lepas tu antara nombor ni dengan nombor ni kita kena tambah. So 4 darab 3 tambah. Tengah-tengah tu tambah. Okay. So boleh tak kamu kira berapa jawapan dia? Sebab cikgu tak buat calculator. Boleh tak tolong kira? Cikgu kira dalam handphone lah. Dengar tak suara cikgu? Sebab cikgu nak test mic sebenarnya. Mic ni okey tak? Cuba komen sikit. Kita kira -2 darab 1, 4 darab 3. Kita buat satu-satu lah. -2 tambah 4 darab 3, 4, 8, 12. Okay, 12. So -2 tambah 12. 10. Okay, 10. Boleh? So kamu tahu dekat sini jawapan dia 10. Okay. So basically daripada titik-titik ni, that's why kamu kena faham titik ni.
Sangat penting untuk kamu faham malam ni, titik. So, bila titik ni, kamu boleh anggarkan dekat sini ada 6 nombor. Macam tu. Faham tak apa yang cikgu nak terangkan? Ada 6 nombor. Dan betul tak cakap cikgu, kamu kena tahu teknik bala. Sebab apa? Sebab bila kamu tengok sini, cikgu cakap tadi, ekor dengan kepala mesti sama. So kita akan dapat matrix 2/3. So dekat sini kita akan dapat berapa? Baris dia 2, lajur dia 3. So kat sini kita akan tahu, kita boleh agak. Okay, kita kira ni mesti dapat nombor dia ada 2/3. Macam tu. Okay, boleh faham tak? Sampai situ boleh faham. Cikgu pergi slow-slow je ni sebab cikgu tahu ramai yang confused sebab apa ni? Tajuk pendaraban. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, jap. Sini. Okay, so ada 6 nombor. Okay, seterusnya kamu dah tahu kat sini 10. Kamu letak kat sini 10. Terus letak kat kotak tu 10. Kita tak nak careless. So kamu kena letak 10 terus. Okay, seterusnya cikgu padam lah yang ni sebab nampak serabut. Tapi kamu kena faham yang anak panah ni. Dalam nota cikgu ada letak anak panah. Jangan risau. Okay, next. Kita fokus pada titik ni pula. So kat sini 3 dengan 0 ni kena darab dengan 1 dengan 3. So kat sini darab sini. Sini darab sini. Dua-dua ni darab, lepas tu tambah. So 3 darab 1 tambah 3 darab 0. Kita akan dapat 3. Terus letak kat sini 3. Next. 1 darab 1 negatif 3 darab 3. 1 darab 1 negatif 3 darab 3. Kat sini tambah. So kamu akan dapat 1 tolak 9 lah kan. Negatif 8. Macam tu. Seterusnya titik yang bawah ni pula. Negatif 2 darab negatif 2, 4 darab 2. Negatif 2 darab negatif 2, 4 darab 2. Tengah-tengah dia tambah. So kita akan dapat positif 4 tambah 8. So 4 tambah 8 bersamaan 12. Letak sini 12. Okay. Next. 3 darab negatif 2, 0 darab 2. 3 darab negatif 2 tambah 0 darab 2. Kita akan dapat negatif 6. 1 darab negatif 2 tambah 2 darab negatif 3. So kamu akan dapat negatif 2 tambah negatif 2 tambah 6. Negatif 8. Cuba cek jap jawapan dia. Okay, betul. 10, 3, negatif 8, 12, 6, negatif 8. Okay, ni cikgu, nota cikgu. Cikgu ada terangkan. Okay, macam mana dapatkan nota cikgu? Tengok kat Telegram. Link ada dekat description. Okay, next.
Soalan kedua. Okay, find A square. Dia dah bagi tahu A dia apa dan kita kena cari A square. Okay, kejap. Okay. Seperti nombor lain lah kan. 2 kuasa 2 samaan 2 darab 2. 3 kuasa 2 bersamaan 3 darab 3. So dari sini kita boleh simpulkan bahawa A kuasa 2 bersamaan A darab A. So kat sini kita letak terus 1, 3, 2, 4 darabkan dengan 1, 3, 2, 4. Kita membuat satu line, baris dengan lajur, 2 baris, 2 lajur. So dekat sini 2 by 2, 2 by 2. So kat sini 2 dengan 2. So nombor dia sama, kita boleh darab. So bila kita boleh darab, at the end kita akan dapat matrix 2 by 2. Tengok sini, kita ada 1, 2, 3, 4 titik. So kita akan dapat 2 by 2. So at the end of pengiraan kamu akan dapat 2 by 2. Okay. 1 darab 1 tambah 3 darab 2 bersamaan 1 tambah 6, 7. Terus letak kat sini 7. Next, 3 darab 1, 3 darab 4. 3 darab 1 tambah 3 darab 4. 3 tambah 12 lah kan? 15. 1 darab 2, 2 darab 4. 1 darab 2, 2 darab 4. 2 tambah 8, 10. 3 darab 2 tambah 4 darab 4. So 4 darab 4 is 16 tambah 6, 22. Tengok jawapan. 7, 19, 10. 14 ke? 3 darab 2, 4 darab 4. 3 darab 2, 4 darab 6. 4 darab 4. 3 darab 2, 6 tambah 4 darab 4 is 16 kan? Tambah 6. 22 lah tu kan jawapan dia. Oh, salah lah kan kat sini. 22 sekejap. Okey. Oh lupa, soalan ni tak habis lagi sebenarnya. Soalan ni minta cari AB dengan B darab A. Okey, jap. Copy. Tak dekat sini. Okey. Cikgu nak kamu letak soalan ni. Kamu tengok balik soalan ni, dia minta B darab A. Okey. Soalan cikgu, boleh ke B ni darabkan dengan A? Itu persoalan cikgu. B ni boleh ke darabkan dengan A? Okey, tengok Untuk B darab A. B dia punya dimension 3 by 2. 2 by 3. A 2 by 2.
Okay, persoalan cikgu, ekor dengan kepala dia sama tak? Ni ekor, ni kepala. Ekor dia 3. Kepala dia 2. Sama tak? Tak sama. Therefore, tak boleh darab. Bila tak sama, tak boleh darab. So, jawapan untuk kat sini ialah BA is not exist. Okay, sebab tu kamu kena faham teknik bala tu. Bila kamu faham teknik bala, kamu boleh tahu matriks mana yang boleh didarab dan matriks mana yang tidak boleh didarab. Okay. So, kamu tak adalah buang masa untuk kira. Okay. Soalan ni dah. Okay, seterusnya. Okay, soalan ni cikgu rasa senang sebab dia campur dengan operasi matriks which is tambah. Okay. So, dari sini cikgu akan kembangkan dulu 4 darabkan dengan matriks ni. So, 4 darab negatif 1, 4 darab negatif 2, 4 darab 2, 4 darab 6, 4 darab 5, 4 darab 0. Kita buat satu-satu. Kamu akan dapat negatif 4, negatif 8, 8, 24, 20, 0. 3, 7, negatif 2, 4, 1, negatif 3. So, dalam video cikgu sebelum ni, cikgu ada ajar kamu macam mana kamu nak melakukan operasi tambah. Tengok dulu dimension ni sama ke tak. Ini adalah 3/2, 3/2. So, untuk tambah, kita boleh gunakan untuk operasi tambah dengan tolak, dimension mesti sama. Tapi untuk matrix, cikgu tulislah kat sini. Tambah atau tolak, dimension mesti sama. Dimension wajib sama. Wajib. Tapi untuk darab, dimension sama, kepala dan ekor. Balik, ekor dan kepala. Ekor dan kepala. Macam tu. So, bila kamu faham yang ini, kamu tahu matrix tu boleh darab atau tidak. Okay. So, sekarang 3 tolak 4, negatif 1. 7 tolak 8, negatif 1. Negatif 2 tambah 8, 6. 28, 21, negatif 3. Betul tak jawapan cikgu? Dalam nombor cikgu ni ada banyak soalan-soalan sebenarnya. Tapi untuk live ni cikgu fokuskan 5 soalan yang cikgu rasa menarik untuk share dengan kamu. Mana soalan dia? Okay, betul. Ini soalan, tengok balik. Ini soalan 1, soalan 2, soalan 3, soalan 4. Sekejap. 1, 2, 3, 4. Okay, soalan terakhir untuk malam ini. Okay, find AI. Okay, untuk yang kamu, kalau kamu belum belajar lagi, kita ada matrix I. I ni apa? Matrix yang dia punya diagonal dia 1. Dan 3 nombor lain ialah 0. Sini kosong, sini kosong. Diagonal dia mesti 1. Dan diagonal dia mesti ialah dari atas kiri ke kanan bawah. Itu ialah matrix I. Okay.
Cikgu suka share soalan ni sebab soalan ni kamu mesti akan rasa susah. Sebab tiba-tiba ada I kan. Okey, cikgu ada satu tips untuk kamu. A darabkan dengan I sama lah kan juga dengan A, I darabkan dengan A. Contoh 5 darab 2 bersamaan 10. 2 darab 5 bersamaan 10 juga. So untuk fungsi darab dia punya ni sama. 5 kat depan ke 2 dekat belakang ke ataupun 5 kat belakang ke 2 dekat depan ke, dia punya ni sama. Okey? Okey, so apa tips cikgu ialah apa-apa sahaja matriks darabkan dengan I, dia akan dapat matriks tu balik. Ha. Jawapan dia apa? Jawapan dia kita akan dapat A lah. AI bersamaan dengan A. AI kita akan dapat A. A apa? Kamu salin je balik. 2, 3, 1. Negatif 4, 1, 2. Negatif 1, 0, 5. Inilah jawapannya. Senang kan? Senang. Okay. Okay, itu saja untuk malam ni. Jumpa kamu minggu depan dekat live cikgu. Dan also cikgu akan post video ni. Dan jangan lupa dapatkan nota cikgu dan latihan dekat dalam cikgu punya Telegram. Okay. Okay, thank you untuk join malam ni. Okay, itu saja dari cikgu. Bye.